Best pula tengok anak pakai tumbler jenis macam ni. Banyak pula koleksi dia. Okey, anak saya ni dia suka yang warna pink macam ni. Dan lepas tu dia balik sekolah, confirm habis air masak dalam ni. Yang ni boleh isi air sejuk. Kalau letak ais batu dalam ni, boleh tahan sehingga 12 jam. Dia pergi sekolah, ada ais batu dalam ni, balik pun masih ada lagi. Air panas pun boleh tahan sehingga 12 jam. Okey, lepas tu, dia ni memang tahan lasak lah. Ni kalau jatuh ke, tak ada masalah. Dia pergi kat sekolah kan, jatuh kat tangga kan benda ni kan, tak ada masalah. Dia ada tali macam ni, tali dia bila gantung, dia tebal tau. Dia tebal dan juga dia lebar macam ni. Jadi leher anak tu tak sakit lah. Okey, lepas tu anak boleh belajar minum guna straw. Dia ada dua cara ni, straw. Lepas tu juga buka kat sini, dia boleh belajar minum macam botol macam tu. Okey, bila guna botol ni anak boleh belajar guna straw dan juga botol macam ni. Kalau ibu ayah nak, boleh pilih koleksi. Warna yang ada dekat link tu harga murah je, berbaloi sangat. Lepas tu kan dekat bawah ni dia ada anti slip tau. Jadi kalau anak letak memang tak terbalik lah. Lepas tu dia ada dua saiz, yang ni 450ml dan yang ni 500ml. Ibu ayah boleh pilih dekat link saya bagi tu. Harga murah je, memang sangat berbaloi. Boleh bagi hadiah untuk anak. Okey.